Ini tangki air bersih kan, dia akan naik masuk dalam ni, dia akan keluar ikut ni. Dan benda ni ada gear tau. Benda ni ada gear tau. Lepas tu dia akan naik air bersih tu, masuk dalam ni, masuk dalam kain microfiber ni. Dia akan bersihkan kain microfiber ni. Kalau bila dia kena air lantai yang kotor, dia dah bersih, nak keringkan, nak pegah, pergi belah ni. Tadi belah ni kan nak bersih, dia pam air bersih, lepas tu nak keringkan, nak pegah, dia pergi belah ni. Ya, dia masuk sini, dia macam tekan tu. Macam pegah, tengok nampak tu. Air menitis, nampak? Air menitis, air sisa sikit. Dia macam pegah. Air pegahan ni dia akan masuk sama ada dalam kompartmen hitam ataupun kompartmen yang belah yang ni sempit ni. Tengok ni, tengok betul-betul. Dia di hitam ni dia letak lubang air ni kat sini kan. Kalau kita buka benda ni boleh tanggal. Nampak? Dia masuk sini. Air kotor sama ada dia masuk sini ataupun tengok dia masuk tengah pegah.